di Masjid Sayyidina Ali. Ya. Masjid Sayyidina Ali, Padang Balang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Di pekarangan Masjid Sayyidina Ali, Padang Balang, guys. Habis solat Idul Fitri. Allahu Akbar walillahi Tak penuh ha, penuh. Allahu Akbar. Sudah guys. Selesai solat Idul Fitri di Masjid Sayyidina Ali, Padang Balang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh umat Islam pada pagi Idul Fitri yang indah ini. Saya akan menampilkan khutbah. Saya juga tidak akan dulu menyelipkan sedikit pesanan untuk kita terus laknatullah. Semoga amanah Allah walillahilhamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan melazimi solat berjemaah di masjid, menghadiri majlis ini, bersedekah, membaca takdir majlis ini dalam sidang untuk permarahan. Mungkin ada yang tersalah kata, tersilap bahasa, gerak-geri tidak patut yang tidak menyenangkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mewakili semua kita memohon ribuan ampun dan maaf atas salah silap adalah yang dilakukan. Semoga kami mohon dihalalkan makan dan minum. Ya, ini lagi satu, maknanya pada bulan Rejab dan Syaban kali kita ada juga adakan majlis iftar yang istimewa kami daripada 15 kali program iftar tu 10 kali disaja oleh para jemaah dan juga persendirian. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak mengingatkan depan majlis. Jadi tidak ada kita setiap tahun solat sunnah Idul Fitri ini setahun sekali. Jadi peringatan buat diri saya sendiri lebih terutamanya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya meminta Masjid Saidina Ali, Kampung Padang Balang, Gombak untuk menyampaikan lagi akan solat Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sebelum meneruskan kata-kata saya juga kita nak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri selama saya bersama di masjid ini. Kalau ditanya ada salah silap atau ada perkara di sana, Nampaknya jemaah terlalu ramai berdatangan pagi ini. Kita puasa di luar nih, sini nanti kita ada bawa sejadah dari rumah. Walaupun kita tahu kita buat, tapi kadang-kadang kita ni ada yang ingat, memang ingat semua, ada yang ingat lupa, ada yang makan di sana ingat lupa. Permulaannya kita makannya Usalli sunnatal Idul Fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, utama-utamanya kita rapatkan surat dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk menyambut Idul Fitri pada hari ini. Hanya sebulan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan kekuatan yang diberikan olehnya, kita sudah sama-sama melaksanakan ibadah puasa dan juga lain-lain ibadah. Terutamanya dalam menghidupkan bulan Ramadan di sepanjang di masjid kita ini. Antara program-program yang telah dilaksanakan adalah seperti majlis iftar, solat sunat tarawih, tadarus dewasa dan remaja dan juga siang bulan
yang benar yang telah mulakan daripada malam pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang istiqamah daripada malam pertama diberikan ganjaran Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun pihak hadir ucapkan terima kasih kepada semua jemaah, terutama yang sama-sama turut serta panjang penjemahan setiap Ramadan di majlis ini, dengan tenaga tuan-tuan semualah yang menghidupkan malam-malam dan juga hari-hari pada Ramadan. Yang kita lain juga paling besar sekali sebenarnya adalah hari menyumbang, telah menambahkan harta benda, terutamanya wang ringgit bagi hadir sama-sama menjalankan aktiviti yang telah dirancang, ya, di mana kerajaan program-program tersebut tidak makan lagi yang sikit, ya, kadang-kadang yang hadir menghadapi dekat 2 minggu. Alhamdulillah, namanya yang menjadi titik tolak kepada usaha kita dalam memperkukuhkan ukhuwah Islamiyah dan mengeratkan hubungan yang mungkin telah terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Bahkan dari itu membebaskan mereka semua. Maka Nama dia dah. Nama dia dah. Nama dia. Tadi lah itu yang lampu sen nampak tak? Ya. Tu. Di start nama. Apa itu apa ya? Namanya aku mustaq ya. Ya. Nama masuk. Jangan tak balik dia kau. yang berdiri atas ucap hormat dan hati untuk saling memaafkan. Berdamai dan saling menjaga. Nah, teringat. Ayo lah. Ya, ya. Betul lah. Ya. Salah Pak. Salah Pak. Ya, kan. Ya. Ya. Mari dulu. Orang Melayu Aidil Fitri dalam bahasa Arabnya tak kira tu, tak bertepat Aidil Fitri dia mampu. Kemudian di rakaat pertama selepas Fatihah, sebelum Fatihah selepas doa kita akan takbir 7 kali. Allahu Akbar. Dan di selang antara takbir itu kita bertakbir 6 kali, bukan 7 kali juga. Mana selah takbir. Terlalu ramai. Kita penuh. Ya, penuh. Yang bawa sejadah. Okey. Sebelum baca Fatihah, kita takbir pula 5 kali dengan Islam 4 kali takbir. Cuma ada beberapa perkara tapi tak ada lah kalau orang terlambat. Orang yang terlambat datang, dia masuk-masuknya imam dah takbir 4 kali. Maknanya dia takbir 3 kali je lah. Tak semestinya dia 3 kali, kerana takbir itu sunat. Melainkan kalau dalam sembahyang jenazah, takbir itu adalah fardu rukun. Dia masuk dah
apa tu imam dah takbirkan Mekah. Maknanya selepas salam kita tambah 3 lagi. Itu kalau semayang ayat. Tapi kalau semayang ini, semayang raya tak payah. Dia dah baru takbir 3 kali. Imam membaca Fatihah cukuplah wajib. Tak payah dicukupkan 3 kali. Wallahu a'lam. Terakhir semula. Ingat balik kalau yang ingat itu tu dah. Ingat balik. Aku lupa lihat warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput masuk dalam ni. Masuk semua dulu. Siapa dia dapat dulu. dalam memperkukuhkan ukhuwah Islamiyah dan mengeratkan hubungan yang mungkin telah terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Bahkan dari itu membebaskan mereka semua. Maka sedangkan bagi negara sebaik-baik untuk Namai dia dah. Namai dia dah. Namai dia. Tadi lah itu lampu sen nampak tak? Iya. Tu, di start nama. Itu ya. Namanya aku mustaq ya. Ya. Nama masuk. Berangkat balik gue kau. Oh.
yang berdiri atas sikap hormat, berjernih dan hati untuk saling memaafkan, berdamai dan saling menjaga. Nah, teringat. Ayo lah. Iya, iya. Penting lah. Ya. Salah Pak. Salah Pak. Iya, oke. Ya, ya, ya. Ayo dulu. Oh.